Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil drawing Triple Crown seri 2 tahun 2025 yang akan diadakan hari Minggu 18 Mei 2025 di gelanggang Pacan Kuda Tegal Waton, Tenggaran, Kabupaten Semarang. Mari kita sama-sama saksikan masih ada satu lap lagi. Untuk race pertama, kelas 2 tahun perdana A atau B dengan jarak tempuh 1000 meter. 1. Fog Ranger. 2. Rajo Pasopati. 3. Gloria Nusantara. 4. Cassius Warrior. Masih Arabel GZ. Untuk race yang kedua, kelas 2 tahun pemula C atau D, divisi 2 dengan jarak tempuh 1000 meter. 1. Victoria of Kalim. 2. Red Race. 3. Antena Serayu. 4. Barbar Suramadu. 5. Red Minister. 6. Danantara. 7. Diva Istana. Untuk race ketiga, kelas 2 tahun pemula C atau D dengan jarak tempuh 1000 meter. 1. Geneva All-Star. 2. Maxi of Kalim. 3. Shogun Esclip. 4. Carolina. 5. Leon. 6. Malaka Jordan. 7. Ina Fatana. 8. Sairila. 9. Jaden Hyde. 10. Ezekia Queen. 11. Watts Agis. 12. Cipta Romantika. Untuk race yang keempat, kelas F dengan jarak tempuh 1000 meter. 1. Lang Lang Jagat. 2. Red Roger. 3. Mojang Siliwangi. 4. Are. 5. Indah Kirana. 6. Bless Virginia. 7. P Putra BHM. 8. Golden Star. 9. Princess. 10. Ting JR. 11. King Sakura. Untuk race kelima, kelas E dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Putra Raja. 2. Tiara. 3. Nona Taurut. 4. Artemis. 5. Memen. Untuk race keenam, kelas D dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. King Al-Fayed. 2. Predator Istana. 3. Alexa Zigen. 4. Ravelio. 5. P Satria BHM. 6. Merkava. 7. Beauty Generation. Untuk race ke-7, kelas 2 tahun pemula A atau B dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Tongkugawa Esclip. 2. Virtuosa All-Star. 3. Nara Esclip. 4. Monochrome. 5. Auro of Kalim. 6. Pendekar Selatan. 7. Tinker Boy. 8. Sunsen CHM. 9. Putra Asia. 10. My Dream. 11. Great Weapon. Untuk race ke-8, kelas 2 tahun pemula KPI dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Princess Nahla. 2. Osin Esclip. 3. Raja Dewi. 4. P Bintang Sakti. 5. P Alfati. 6. Ranchesh. Untuk race ke-9, kelas THB INA dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Lord Monjeu. 2. Star Monjeu. 3. Timika Star. Untuk race ke-10, kelas THB LN dengan jarak tempuh 1200 meter. 1. Kronos Esclip. 2. Highlight Rail. 3. Sunlau. Untuk race ke-11, kelas C dengan jarak tempuh 1300 meter. 1. Kuana Esclip. 2. Better Sweet. 3. Miracel Jatinom. 4. Seleng Manis. 5. Yuwa Raja. 6. Gailardia. 7. Samwakas. 8. Armada Gere. Ikuti sebanyak 3 ekor kuda. Untuk race ke-12, kelas terbuka sprint dengan jarak tempuh 1300 meter. 1. Dominator. 2. King Nagura. 3. Berkat Esclip. 4. Azaria Esclip. 5. Alwar. 6. Al-Ablak. 7. Tartar. 8. Cahaya Mustika. 9. Pison Sion. 10. Primadona. Untuk race yang ke-13, kelas 3 tahun remaja divisi 2 dengan jarak tempuh 1400 meter. 1. P Pangeran Samudra. 2. Dewi Kemuningsari.
3. Kujang Mas, 4. Dobhan Prasasti, 5. Miladi, 6. Aether King. Untuk race ke-14 kelas 3 tahun remaja divisi 1 dengan jarak tempuh 1400 meter. 1. Kamaka Esclip, 2. Wulan Guangan, 3. Luke Nero, 4. Samurai, 5. Lady Baharna, 6. P. Putra Castello, 7. Maisa Dewi, 8. Madison Bellaway, 9. Aquatic, 10. Orion Marapi. Untuk race ke-15 kelas 3 tahun derby divisi 2 dengan jarak tempuh 1600 meter. 1. Talenta Amigo, 2. Black Ski, 3. Merlin Gray, 4. Surya Wiscaya, 5. Kancil Mas, 6. Rock Jordan, 7. P. Putra Imaji, 8. Griffin, 9. Mars Marrakesh, 10. Santa Cruz, 11. Kaisar Langit, 12. Aksa Tanpa Nama. Inilah race yang paling kita nantikan, kelas 3 tahun derby Triple Crown seri 2 dengan jarak tempuh 1600 meter dengan total hadiah 100 juta rupiah. 1. King Argentine, 2. Wonderland, 3. King Midas, 4. MS Queen, 5. Kasamir Praharaja, 6. Manik Siwa, 7. Naura Ayu, 8. Centauri, 9. Padagi NSL, 10. Equinox, 11. Red Sea, 12. Satria Ardia. Marilah sama-sama kita saksikan siapa yang akan menjadi juara derby Triple Crown seri 2 ini. Selanjutnya race ke-17 kelas A terbuka dengan jarak tempuh 2000 meter dengan total hadiah 30 juta rupiah. 1. King of Istana, 2. Naga 9, 3. P. Bintang Kalsel, 4. Royal Dynasty. Rajo Bintang, Samudra. Inilah race terakhir kelas 2 tahun Gadis Pariaman 800. 1. Vivian Monaco, 2. Surya Danastri, 3. Jasper, 4. Ratu Joda, 5. Luna Nova, 6. GL Mac, 7. Putra Merbabu, 8. Madinda Kartika, 9. Saladin. Race ke-16 ini dimenangi oleh Rajo. Itulah hasil drawing kejuaraan derby Triple Crown seri 2 yang akan diadakan di Tegal Waton. Mari sama-sama kita saksikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terus di Penjelajah Minang.